Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita tunjukkan kepada penduduk-penduduk ataupun siapa-siapa yang duduk di Felda ada tanah nak bina rumah atas tanah sendiri. Jom saya tunjuk contoh, moga-moga boleh dapatkan inspirasi dan sebagai panduan untuk korang ataupun design-design yang you guys boleh pilih untuk bina rumah. Sekarang kita berada di Felda Berang, Perak. Sebuah lagi projek daripada I'm Home yang alhamdulillah kita telah bina dan alhamdulillah selesai. So hari ini kita nak buat perenyahan kunci. So sementara nak tunggu owner datang, saya nak jemput penonton-penonton untuk view. Jalan-jalan dulu, tengok rumah hasil binaan daripada I'm Home. Ini nama package diberi adalah Dahlia Type B, 920 kaki persegi, ada 3 bilik dan juga 2 bilik air. Tapi owner ambil ada buat penambahan sikit menjadikan 3 bilik, 3 bilik air. Jom saya tunjuk. Ini adalah bahagian posh. Ini bahagian posh, kalau dia buat boleh jadikan beranda ataupun ruang lega, ataupun dia nak parking kereta pun boleh muat untuk sebuah kereta untuk masuk ke dalam bahagian posh. Selalunya kawasan kampung ni diorang jarang parking kat posh, lalu diorang parking tepi jalan. Ini boleh buat tempat lepak. Jom kita masuk ke bahagian ruang tamu dan juga dining. Ini kita ada buat satu lagi sliding door. Ini jugalah penambahan daripada tuan rumah. Untuk keseluruhan rumah ni kita menggunakan tiles 1x1. Owner dapat promotion dengan harga promotion yang berlangsung waktu itu. Kita bagi tiles secara percuma untuk package Dahlia. So kalau tiles pun boleh pilih sendiri, jangan risau. Kita ada 3 bilik. Ini adalah bilik yang pertama, tapi kunci. Owner dah kunci, kita dah letak barang. So kita tak ada privacy sikit lah untuk tuan rumah barang. So kita bawa ke bahagian dapur. Ini terus ke kita punya bahagian dapur. Untuk keluasan dapur kita adalah 10 kali 15 kaki untuk bahagian dapur kita. Jom saya tunjuk you guys untuk bilik yang kedua. Untuk bilik yang kedua kita punya saiz adalah 10 kali 10 kaki. Standard binaan rumah daripada I'm Home, berlantai ke ceiling setinggi 10 kaki. Bilik 10 ke 10. Dan bilik ni adalah bilik kedua dan juga bilik yang ketiga. Kita akan kongsikan satu lagi tandas di bahagian tengah. Dan tandas kita adalah saiz dia adalah 6 kali 4 kaki. Lengkap dengan shower, sinki, dengan juga jamban, iaitu toilet. Kita terus ke bahagian bilik yang ketiga. Sama, sizing dia adalah 10 kali 10 kaki. Besar rumah ni. Bilik ni luas. Boleh letak katil, boleh letak almari, boleh letak meja makeup. Semua dah lengkap, cuma kita belum buat lagi pemasangan kipas. Wiring, piping, semua lengkap dah. Jom kita pergi ke bahagian tandas yang ketiga. Tandas yang pertama adalah master bedroom, yang tandas kedua, dan terus ke tandas yang ketiga. Ini adalah kita buat penambahan daripada tuan rumah, meminta kita request untuk kita boleh letakkan satu lagi tempat untuk washing machine. Untuk tandas yang ketiga, betul-betul di bahagian dapur. So kalau tetamu datang, jadi isu lah kalau nak gunakan tandas kan. So tak payah berebut sebab kita ada 3 tandas untuk rumah ni. Kalau package biasa kita 2. Inilah tambahan daripada tuan rumah. Package kita juga lengkap dengan tabletop. Tabletop siap dengan tiles dan juga backsplash. Ini cuma belum ada pemasangan lagi, iaitu kita punya dapur lah. Owner beli dapur, nanti owner akan pasang lengkap dengan tabletop. Macam mana? Kalau you guys ada kawan-kawan ataupun warga Felda nak bina rumah, ataupun sesiapa saja terpulang, kalau janji you guys ada tanah dan juga wang simpanan untuk binakan rumah atas tanah sendiri, boleh dapatkan I'm Home ataupun Dahlia Type B ini sendiri sebagai contoh dan juga inspirasi design yang you guys boleh bina. You guys boleh grab anytime. Macam sekarang kita tengah buat promotion percuma tiles untuk keseluruhan rumah ataupun rumah yang bersizing 700 square feet ke atas. Okay, jangan lupa you guys kalau dapatkan rumah ni daripada kontak daripada I'm Home segera, ataupun boleh tinggalkan di ruangan komen. Jangan lupa share dan like juga video ni. Assalamualaikum.